Dan ini sewajarnya diambil tindakan yang tegas. Tidak cukup diambil tindakan berdasarkan Akta Seksyen 22, Akta 53. Gombak, tanya sikit boleh Gombak? Gombak, yang Gombak jadi masalah ni kenapa? Tak apalah dia nak curi, dia nak rompak ke, dia nak samun ke, dia nak sakau. Yang penting yang ambil duit tu Melayu. Melayu, tak apa. Ambil lah lagi, curi lah lagi, rompak lah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Sebab dalam negara kita ni, Melayu dia boleh rompak, dia boleh curi, dia boleh sakau, dia boleh mentekan darah duit rakyat dalam negara kita ni. Janji Melayu, janji Islam, tak ada masalah. Yang tak boleh, Cina dengan India, tak boleh. Melayu, curi, rompaklah harta rakyat dalam negara kita. Yang berhormat, hati-hati bila bercakap dan berhati-hati ketika mengeluarkan pandangan. Jadi yang berhormat Ulu Langat, saya perintahkan untuk tarik apa yang berhormat nyatakan berkaitan ras Islam dan agama Islam tersebut. Yang berhormat Ulu Langat, sila bangun. Speaker, sebab dalam kempen pilihan raya, kawan-kawan kita sebelah sana tu, Yang berhormat, segelintir. Sekejap lah sebelum saya nak tarik balik tu. Saya nak tarik dah ni. Yang Saya nak tarik. Yang berhormat, Ya. faham apa yang saya... Saya faham. Sebentar. Ya. Peraturan 42 menyatakan bila pengerusi bercakap, yang berhormat dengar. Baik, dengar ya. Dengar. Usulannya, perintah saya untuk menarik sedemikian. Saya tidak minta yang berhormat untuk memberi penjelasan. Faham? Dan dengan itu, yang berhormat tarik balik. Ya, saya tarik balik. Cuma segelintir. Dan saya berasa kesal sebab kawan-kawan sebelah sana tu, semasa kempen di Negeri Sembilan, Melayu, Islam. Hari ini kita bahaskan persoalan... Yang berhormat, sebagai pengerusi ada saya minta yang berhormat menjelaskan? Tak ada kan? Sebagai ahli saya ada hak untuk menjawab. Sebab saya quorum, saya ahli mesyuarat. Yang berhormat. Ya, saya. Yang memutuskan saya. Betul, saya juga ada hak, Speaker. Yang menentukan hak yang berhormat saya. Dalam buku peraturan ada, saya untuk menjawab. Tak ada yang berhormat, bukalah buku biru ni. Yang mana satu? Tidak ada. Jadi yang berhormat, saya tidak minta yang berhormat untuk menjelaskan. Saya hanya perintahkan menarik balik berkaitan isu ras dan agama. Itu keputusan saya. Saya menanti keputusan yang berhormat untuk tarik balik sebagai rekod di dalam... Ya, segelintir orang Melayu dan juga orang Islam. Masih juga melibatkan segelintir. Ya, segelintir. Baik. Sebab disebutkan dalam laporan RCI ni, Perdana Menteri pada masa itu Melayu Islam. Menteri Melayu Islam. Timbalan Menteri Melayu dan Islam. Pengurusi tabung haji pun Melayu dan Islam. Satu. Ya, saya tarik balik, tapi saya nak perbetulkan. Bukan keseluruhan, tapi segelintir Melayu dan Islam. Kalau saya putuskan 3, saya akan jatuh hukum dan perintah yang berhormat keluar. Tarik balik atau tidak? Saya tarik balik, cuma saya perbetulkan segelintir.